Baiklah, untuk Manae masih lagi bersama. Kenapa aku tidak tukarkan lagi partnership terlampau awal? Satu hal, ya aku tahu ramai yang memperbandingkan Lufae dengan Manae. Lufae dah beberapa bulan, dah lama, dah ada fasa waktu genting. Fae ada fasa genting Lukman Musa. Tapi ini adalah satu pembaharuan yang perlu korang tunjukkan, perlu bukti, terutamanya kepada Fae lah. Orang duk cakap kau naik dekat TikTok, orang tak naik kat YouTube. Takkan kau nak biarkan benda tu jadi benda betul? Kau tak rasa tercabar? Kau hanya boleh FYP je, tapi tak ada orang pun nak support YouTube kau sebab mungkin konten kau tak menarik, atau kau sebenarnya bukan tercipta untuk jadi YouTuber. Kau hanya TikToker. Kenapa ya? Makin hari viewku dengan Aiman makin slow. Takkanlah sebab aku dan memang tidak, dan memang bukan salah Aiman. Sama sekali bukan salah Aiman. Aku pun tak tahu mau buat macam mana lagi. Aku belum ada pengalaman kait orang. Aku tak pandai cara menaikkan orang. Aku pun ada kelemahanku sendiri. Kelemahanku untuk menaikkan orang. Takkanlah aku ni masih mau dibelenggu dengan aku punya sip-sip lama. Aku mau juga Aiman naik. Mau betul tengok Aiman berjaya. Tapi aku yakin Manae akan naik. Manae boleh. View Manae boleh setanding dengan yang hebat. Bukannya apa, bukannya aku takut. Ya jujur, aku ni takut juga sebenarnya. Sip-sip yang lain kuat. Kakak Share, Herina, semua kuat. Aku mau juga Aiman macam dorang. Aku nak mau Aiman nampak. Tak dinampak, aku mau Aiman ditengok. Itu yang aku mau sekarang. Sorry Aiman, aku minta maaf kalau disebabkan kau tak nampak. Aku akui kesalahanku. Mulai hari ini dan mulai saat ini, bersaksikan sawah padi yang indah di depan ni, aku buktikan dengan diriku sendiri yang aku boleh menaikkan Aiman. Macam mana aku boleh naikkan Syafae, macam mana aku boleh naikkan Lufae. Kau boleh Fae, kau boleh. Aku percaya juga dengan supporterku di luar. Dorang ada, aku percaya juga dengan familyku di sana. Familyku di sana. Semua orang sabar, tak kisah pun semua. Aku yakin orang boleh support aku dengan Aiman. Aku mau nama Aiman terkenal bukan saja di Semenanjung, tapi aku mau nama Aiman terkenal satu dunia. Tapi please Aiman, bukan aku saja yang boleh bantu kau. Kau pun perlu bantu dirimu sendiri. Give and take, tapi aku percaya kau boleh. Aku tahu kau perlahan, tapi pasti. Aiman, Aiman, apa dia buat tu? Dia menilai kali kan? Aku mau kasih tahu dia. Sebelum tu, Aiman, aku mau kau tahu, aku kasar dengan kau. Mulutku cakap kasar sama kau, itu bukan dari hatiku. Tapi sebab aku selesa sama kau, aku selesa kita berkawan. Aku mau orang baru dan orang baru macam aku juga nih, kita naik sama-sama. Aku yakin. Aiman! Kenapalah aku gagal? Kenapa konten Fae kali ni drop view?
Adakah aku masih buat tak baik lagi benda ni? Aku rasa macam aku dah lah orang baru, pernah masuk sementara. Sepatutnya aku kena lebih lagi daripada new gen yang lain. Kenapa dengan menak Faid dah tolong aku dah. Banyak dah tolong aku. Kenapa dengan aku ni ah? Aku tak buat betul-betul lagi ke? Fans Faid dah lah ramai. Tapi kenapa dekat YouTube Faid views selalu drop? Tapi kali ni aku tak akan kecewakan Abang Alif. Aku tak nak kecewakan mak bapak aku. Dan aku tak nak kecewakan fans. Bukan salah aku, bukan salah Faid, dan bukan salah fans. Aku rasa aku boleh buat yang terbaik. Mungkin aku perlahan, tapi boleh naik. Slow-slow boleh naik. Aku boleh buat. Aku boleh buat. Aku boleh buat! Aiman, buat apa tu? Aiman, Faid, apa kau? dari mana? Alah, tahu padi tengok langau. Langau tu macam kau, baju hitam. Dia punya itu sayap warna hitam. Kenapa cakap kau ada sambil okey tak? Okey tak? Kau pun nampak dah okey. Tak ada. Sebab aku rasa aku dah buat terbaik. Aku tak tahu kenapa YouTube kau drop view. Dan kau pun dah guide aku, Faid. Kau dah guide aku banyak. Abang Alif dah guide aku, Kanda dah guide aku. Adakah ini salah aku? Sebab aku tengok view kau kat YouTube drop gila-gila, Faid. Tapi kalau kat TikTok, dulu waktu sementara tu adalah sikit. Tapi sekarang ni kalau nak tengok, memang tak ada, Faid. Aku tak tahulah, mungkin salah aku kot. Aku tak buat yang terbaik kot. Bukan salahmu. Bukan salahmu. Semua ni bukan salahmu, bukan salahku, bukan salah orang lain sebab tak sampai kita. Sebenarnya ada sedikit dari salahku, Aiman. Untuk latest konten ni silap pula sebab buat tak cukup menarik. Sepatutnya tempo demo tu aku buat lain terbaik. Tapi sorry lah Man, masa tu aku betul-betul kesentukan masa. Aku tahu birthday pun jam 3 jam 3 subuh Aku rushing, aku mau kau nampak yang aku hargai kau Man. Aku mau kau tengok orang Man. Aku nak mau Abang Alif bagi kepercayaan sama aku untuk aku guide kau, untuk aku naikkan kau. Tapi tu semua sia-sia. Aku nak mau ditengok lemah Man. Aku nak mau ditengok lemah walaupun aku baru, walaupun aku kecil. Aku nak mau ditengok lemah. Faid, untuk konten birthday itu aku terkejut juga tau. Kenapa? Kau buat last minute. Serius, sorry. kau buat last minute. Sorry lah Man. Tapi aku rasa kita boleh buat. Mungkin slow-slow, lama-lama kita boleh potong dia orang. Tak Man, kita berbuat siapa pun Man sini. Habis tu? Aku mau kita ditengok orang. Ya, First, aku mau view kita naik macam dia orang. dekat YouTube kau. Apa yang dalam YouTubeku? Apa yang pasti view kita naik, dan apa yang kedua yang paling penting dalam menaik ni Man. Aku ketepikan diriku dulu. Aku nak mau orang nampak aku. Sumpah aku nak mau orang nampak aku buat masa ni. Apa yang aku mau fansku nampak, fans-fansku yang di Borneo tu nampak, fans-fansku yang ada di Semenanjung ni nampak. Aku mau dorang nampak kau juga. Dorang nampak aku, tapi dalam masa yang sama dorang mau tengok kau ni macam aku. Fahamkah? Aku mau kau Man, aku mau kau naik macam sekarang. Aku mau siapa kawanmu 2 ekor tu? Harry, Irfan. Aku mau kau naik macam dia orang. Sebab Man, kalau kau tak naik Man, itu macam satu kegagalan untuk aku Man. Macam umpama aku macam sia-siakan, macam aku sia-siakan harapan Abang Alif lah terutamanya, yang bagi kepercayaan aku, yang hantar aku pergi si Kincan ni, tiba-tiba di ship sama kau. Abang Alif tak akan shipkan aku dengan kau kalau dia tak bagi kepercayaan sama aku. Aku rela lepaskan shipku yang lama tu. Sebab aku pasti kita boleh lagi kuat dari Rufae, kita boleh lagi kuat dari Syafae. Aku yakin Man.
Kuat tu belakang cerita lah man. Asal orang nampak. Yelah. Tapi aku rasa mungkin salah aku juga. Sebab aku tak buat yang terbaik. Betul lah tu. Sedar diri tu lembab. Kau sama Kau buat konten buat kek tu dengan aku. Kau Jadi tak paling letak kamera. Lepas tu tiba-tiba buat lain kali bincang lah dulu dengan aku. Pernah ada orang buat. Kau diam. Pernah ada orang buat. Aku tanya kau. Pernah ada orang buat beli kek di 7E harga RM2.80. Memang tak pernah. Tapi tempat tu tak naik. Yang tak naik sebab apa tahu? Sebab kau letak muka aku kat YouTube tu. Lepas tu kau letak tajuk terharu. Muka aku sangat-sangat terharu kat YouTube. Kau tu tahu tak? Oh jadi sekarang ni kau bercakap pun dah terharu lah dengan pemberianku. Ada terharu je kat situ. Apa ni? Kau punya konten tu sepatutnya kau tak boleh letak terharu. Jadi? Sebab muka kat aku tu macam tak redha. Okey, jadi aku letak Aiman terpaksa. Aiman terpaksa dengan hadiah yang fibery. Okey, kau mahu aku begitu letak. Begitu. Kau tu yang tak ada idea tahu tak? Kau tiba-tiba letak kamera dekat depan tu. Lepas tu kau terus shoot. Aku tak tahu apa-apa. Lepas tu macam mana aku nak bagi reaction gitu. Mana ada aku kurang akan. Kau sini sekarang. Sini. Kau ni. Apa pasal lah? Kau nak salahkan aku. Kau tengok tiba aku dah tertanggal ni. Pegang dulu ni. Pegang. Cakap aku macam cakap. Sini kau ke sini. Kau ke sini. Sini. Okey, kalau kamu dengar kalau kamu aku Sifat dengar. betul dulu. Apa? Kalau kamu aku dengar apa kau cakap, kau ikut aku mentormu bang. Okey, aku ikut kau. Okey, kita mana? Sini kau. Okey. Bersaksikan. Keren ke situ. Bersaksikan. Buat apa? Cakap kamu. Aku berkata di satu dia, mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya Bersaksikan buat kelapa. Apa? Tadi sama padi, sekarang buka kelapa. Apa? Kau kena buat yang baik. Kau kena plan idea dengan aku. Okey. Apa yang nak buat. Jangan terus letak kamera. Terus shoot. Okey, janji. Minta maaf. Okey, Minta maafkan. maaf sebab aku letak kamera. Aku memaafkan kau. Dan minta maaf sebab RM2.80 punya kek tu aku belikan kau. Minta maaf. Terima kasih. Nanti aku- Terima kasih Nanti. sebab celebrate birthday aku dan kau letak konten tu terhari lain. Lepas ni, aku beli kek secret recipe itu kau. Yes, itu yang aku nak. Itu aku janji. Aku janji. Okey, kalau kau janji, kau pegang batu ni. Kau campak jauh-jauh kat sana. Lepas tu? Kita tengok. Kalau tak jauh daripada aku baling, maksudnya kau tak janji dengan aku. Aku baling dulu. Sekarang ni apa ni? Sukma kah? Janji. Janji. Okey, aku baling dulu Tapi sebelum tu, ini janjimu yang kau tunggu dulu. Itu tapi kau lempar ini ada janjimu sama aku. Okey. Okey, aku janji sebelum kita buat konten, aku bincang sama kau. Boleh? Aku jumpa kau dulu. Boleh. Aku nak terus letak merah tiba-tiba dinding grey. Ya. Aku janji kita maaf. Jauh betul. Okey, sekarang kau lagi. Okey, apa janji kau? Kau nak suruh aku janji apa? Kau Kau cakap. janji, kau tunjukkan dirimu yang sebenar. Boleh. Jangan lembab. Jangan slow. Jangan sendu. Aku boleh. Takkan lembab, takkan sendu. Aku akan naikkan shape mana ini. Kau Ya. cakap. Mana tu? Jauh tak? Jauh. So, janji aku dengan kau, tu batu tu sejauh mana aku baling tadi, itu janji aku. Minta maaf dengan viewers cepat. Aku minta maaf viewer. Minta maaf kalau kami kasar. Okey, saya minta maaf saya kasar dengan korang, saya kasar dengan korang punya. Ya, sebab aku pun Diam. Okey. kasar. Saya kasar dengan dia juga. So korang tolonglah support kami guys. Yang mana-mana fan-fan Fire tu kan, korang pergi naikkan lah dekat view tu guys ya. Sebab apa? View YouTube ya. Sebab apa? Alah, disebabkan kek 2.80 sen tu Syah. Tak apa, aku tunggu konten kali ni. Jangan nimpa aku tertanggal sebab aku gaduh dengan dia, kau tahu. Konten kali ni, konten lepas ni, korang, saya minta sangat-sangat untuk korang support Mana dan korang naikkan view Fire. Satu hari 100k viewer. Boleh apa? Janji. Janji. Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa. Saya sayang kau dengan... Aku udah mau kasih jumpa kau dengan salah satu aku punya inspirasi, aku punya idola. Kau mau tengok ke siapa? Sekejap aku bawa datang. Okay guys, so macam kita tahu tadi, petang tadi Fael ada cakap yang dia nak tunjukkan Aiman yang idola dia dalam AI team ni siapa. Tapi korang, Aiman minta tolong sangat-sangat kat korang
doakan untuk Faez sebab dia sakit perut, dia gastrik tadi. So dia tak boleh nak sambung konten ni. So Aiman yang akan sambung konten ni. Aku nak tahu juga ni siapa dia punya idola dia, siapa inspirasi dia. Aku kena call dia ni juga ni. Tak apalah. Minta maaf sangat-sangat Faez, walaupun Faez tengah sakit perut, Faez tengah gastrik. Jangan risau. Fans Faez sentiasa mendoakan yang baik-baik untuk Faez. Sorry sangat-sangat, Aiman terpaksa call Faez sebab Aiman nak tahu sangat siapa idola Faez dekat AITV. Okay, jom kita call Faez sekarang. Hello, Faez. Faez dah sihat ke? Faez dah sihat ke? Belum. Oh, suara korang dengar suara Faez. Suara Faez memang sakit sangat guys. Dia menangis guys sebab kan gastrik. Korang jangan buat main dengan gastrik, korang jangan buat main. Faez, sorry ganggu Faez. Aiman sebenarnya call Faez ni sebab Aiman nak tahu sangat siapa idola Faez dekat AI Team ni. Siapa inspirasi Faez dekat AI Team ni? Boleh tak Faez share? Kenapa Aiman mau tahu man? Sebab nak mau tengok sama-sama dengan Faez kan inspirasi Faez tu. Faez, Aiman bukan tak nak tengok, tapi Aiman nak tolong Faez naikkan view untuk kali ni. Aiman nak tolong sangat-sangat. Aiman tak nak biarkan video Faez ni tergendala Faez. So boleh tak kalau Aiman nak tahu sangat, nak tahu sangat idola Faez siapa inspirasi Faez dalam AI Team ni, dan fans-fans pun nak tahu juga siapa idola Faez. Okay man, sebelum tu Faez minta maaf sebab tadi dalam konten habis Faez tak boleh kawan Aiman ya. Tak apa Faez, Aiman faham yang Faez tengah gastrik. Aiman pun pernah rasa gastrik. So tak boleh nak buat apa Faez, memang kena berehat. Tak apa Faez. Okay, Faez tahu punya inspirasi tu Kekanda. Faez yakin dengan nasihat Kekanda, dengan apa yang ilmu ada dengan Kekanda, insyaAllah Aiman boleh sebab Faez pun kebanyakan dari dia juga Aiman. Faez inspirasikan dia dari dulu. So kalau Aiman nak jumpa Kekanda malam ni boleh tak Faez? Kalau Aiman nak jadikan Kekanda tu idola Aiman, inspirasi untuk Aiman berjaya, boleh tak Faez? Kalau Aiman nak minta kata-kata semangat daripada dia, okey tak Faez? Boleh Aiman, boleh. Aiman panggil Kekanda, okey? Cari dia. Kekanda dah satu. Kekanda. Okey Faez. Kekanda tetap okey kalau dia ajak dia. Okey Faez. Faez nak ikut sekali ke ataupun Faez nak end terus, nak berehat? Tak apa-apa, Faez mau rehat dulu. Aiman dalami setiap nasihat yang Kekanda bagi, okey? Okey Faez. Okey Aiman. Terima kasih Faez. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So kita pun dah tahu dah siapa inspirasi Faez dalam AI Team. Aiman nak tahu juga kenapa Faez memilih Kekanda. Ya tahu, ya kita tahu yang Kekanda ni adalah superstar guys. Betul tak? Tapi Aiman nak juga dapatkan kata-kata semangat ataupun inspirasi daripada Kekanda. Disebabkan Faez pun tak ada kat malam ni, sepatutnya Faez yang berdepan dengan Kekanda. Tapi malam ni Aiman sendiri yang kena berdepan dengan Kekanda dan minta dan beranikan diri untuk minta nasihat ataupun kata-kata semangat untuk menaikkan nama Cik Manai. Let's go. Sedih. Tak. Rekod tu. Rekod. Oh, rekod. Sekejap. Oh, gini. Begini bukan? Macam tu nak rekod macam nak rekod. Aku ikut ni. Dia cakap tadi yang dia inspirasikan kau dan idolakan kau. Kau selalu bagi nasihat kat dia. So Dia teruk sangat ni idolakan aku. Aku pun idolakan Nabi Muhammad. Dia boleh idolakan aku tu. Macam mana ni? Mana boleh macam tu. Inspirasi lah. Tak boleh lah. Apa dia? dia cakap Mana dia? Tak ada, dia tak ada. Dia sakit perut tu.
Inilah Nak masalah. Faik ke? Macam mana jadi inspirasi tapi kalau sakit perut? Digastrik. Aku pun sakit perut pun kalau konten buat jalan je tau. Ya ke? Oh, teruk pasangan kau. Kau bagi aku je lah. Tak ada lah. Apa dia? Dia kata apa-apa lupakan dah kalau nak minta nasihat macam mana nak naikkan mana sebab Nak naikkan mana? bukan naik lah semangat Maksud dia. inspirasi lah, semangat lah. Maksudnya bagi macam mana dia semua benda. Aku selalu bagilah aku rasa. Tak ada, aku selalu bagi. Tapi apa yang special sangat sampai Faik kata dia menginspirasikan kau? Kau ada word yang Kau rahsia boleh, yang kau tak boleh semua. tanya pula macam mana boleh inspirasi aku. Superstar kot. Kau ni apa perkara. Kau dah tunjuk tengok buku aku kan. Kau tengok buku aku tulis apa semua benda daripada kosong. Kena setiap buku tu. Macam tu lah aku nak kau buat. Macam tu. Mana dia call dia? Call dia dulu. Baru aku bagi benda apa aku nak cakap. Inspirasi. Tu siapa? Love kau tak? Oh tak eh. Oh okey. Oh, Tapi dia kau- tengah sakit. Yang ni pun dah salah kau. Kalau tak Faik AI team. Dia kalau nak betul-betul ada chemistry dah ni, dia letak nama lain. Kau AI team dia letak Faik gambar arnak lah elok Hello Faik. Dia Wah, kau lebih kat arah macam nak mati kau ni. Sakit kat mana? Sakit kat perut. Okey, hantar gambar perut dekat Aiman jap kan nak tengok sakit kat mana. Boleh tak kasih Aiman tengok perut Faik? Adakah dengan itu yang kau tekan? Oh, dia kau tengok dah. Aduh, itu Aziz yang tengok. Cukup lah. Aziz yang tengok kan dah tak sempat tengok lagi. itu kad apa tu? Itu kat lagi pakai itu lah. Itu ni ini apa ni Faik? Faik ni mana? Tak. Ni dalam bilik ni kan dah rehat. Jap kan dah datang. Serius kan dah. Tak ada lah. Ni kenapa ni? Sebenarnya ni Faik Kanda suruh Faik dengar sekali. Okey, Apa yang boleh, Aiman Kanda bagi nak bagi Kanda. nasihat. Tak ada lah. Dengan sekali nak tanya betul-betul dia sakit. Caring. Kau tak pandang langsung caring Tadi dah caring dah tadi. Tadi dah caring dah. Okay, dah caring tak apa. Ini nak apa ni Faik? Aiman lagi siapa nama? Kanda. Wah, engkau inspirasi nama pun tak kenal dah. Kanda ni pernah jadi superstar dan Kanda ni pun salah satu idola Faik dari dulu sebelum masuk AI team. Jadi Faik sebenarnya jadi diri Faik begini sebenarnya dari Kanda sebenarnya. Faik tak tahu malu ni, Faik tengok Kanda. Faik jadi bodoh ni, Faik tengok Kanda. Jadi Faik mau Aiman tu macam mu sebelum Mu mana? belum jumpa dirinya. Oh, Jadi diri lagi. Faik mau try minta Kanda untuk bagi dia semangat kata-kata. Ajar dia kata Dia macam ni, dia macam ni. Diri ni dia tak pilih tiga orang, tak pilih ikut orang. Jadi diri sendiri pun tak apa. Sometimes depan kamera kita kena jadi fake. Sebab orang bukan tahu. Ni depan kamera yang tengok ni, dia tak tahu diri kau. Tapi kalau kau tunjuk diri kau sebenar dekat dalam kamera, dia kata tahu diri kau macam mana sama. Macam aku depan kamera lain, luar kamera lain. Aku berbeza. Macam tu. Bising lah kau ni, serabut kau ni. Macam tu lah. For aku Kesian. tak, for aku tak. For aku nak cakap pasal karakter, memang kau tak ada karakter lagi. Bukan tak ada karakter kot. Dia more macam kau tak biasakan lagi dengan diri kau. Kau tak selesa dengan orang lagi. Mungkin kau kena buat first content kau dengan Faik. Mungkin dengan Faik adalah selesakan diri. Macam mana aku selesakan share dengan orang, macam tu juga kau kena buat. Sebab apa? Dengan keselesaan ni baru kau boleh improve diri kau. Macam mana aku nak improve share tu supaya dengan interaksi orang. Sebab aku tahu dia introvert. Orang introvert ni paling susah untuk bergaul dengan orang. Okay, apa aku buat? Takkan aku buat content partner. Dia akan selesa dengan aku ke. Tapi dengan sekeliling environment dia tak selesa. That's why aku buat content dia dengan kawan-kawan, dengan ini, dengan semua, supaya aku dia selesa. Macam tu juga kau. Kau kena selesa dengan sekeliling. Barulah kau rasa kau dapat keluar diri kau. If kalau kau terus dengan Faik je, starting Faik je, contoh lah, starting Faik je, kau rasa kau akan feel apa tu bising tau. Kau akan rasa feel dekat Faik je. Feel tu maksudnya macam chemistry kau Faik, kau tak ada chemistry menyeluruh. Keselesaan kau dengan Faik, kau bila dengan Faik kau selesa. Tapi dengan orang lain takkan selesa. That's why bila kau nak tunjuk diri kau, kau kena selesa dengan orang sekeliling kau semua. Senior ke, OG ke, new gen ke. Waktu tu kau keluar karakter kau. Tak kau dah keluar karakter macam mana kau nak bull. Tu. Slow ni, cuma ni bila kau start slow macam ni kan. Bukan kau cakap kau slow, tak ada kau slow, kau ada je sometimes gila kan. Tapi bila depan kamera kau nak jadi lain. Sebab apa?
Ini adalah dunia maya yang mana kau create untuk orang untuk terima diri kau. Padahal diri kau yang sebenar lain. Macam aku, diri sebenar aku lain. Yang tahu je tahu dia aku macam mana. Sebab depan kamera dia dengan jadi lain daripada lain. Sebab tu ada dunia content creator. Macam tu kau berlakon dah. Contoh kau berlakon nanti kan, kau jadi artis. Tapi kau dapat watak progol. Tak nak aku jadi progol lah. Tapi dalam life kau bukan progol lah. Macam tu. Kau boleh jadi macam tu lah. Contoh, bukannya aku suruh kau jadi progol. Tak ada lah kau masuk progol buat scene progol. Janganlah. Maksudnya macam karakter tu kau cuba create karakter diri. Apa yang kau nak karakter macam mana. Macam Ian karakter jadi budak selenga, lembab macam tu. Ian betul tak? Betul. Betul lah. Tapi sebenarnya tak lembab macam tu. Dia macam tu. Sometimes lembab. Ada tak lembab. Betul. Tapi for aku Faiz ni dah perfect gila lah. Jujur aku cakap why aku selalu masuk dalam konten jujur ni aku cakap why kenapa aku masuk Faiz dalam konten. Sebab dia ada something yang benda best kat dia. Tapi dia kena dengan orang yang tepat. Tapi dia, kau tahu tak, paling bagus dia, bukan aku nak angkat makam dia berbanding dengan talent sementara lain Ihin yang sementara sebenarnya. Dia adalah orang yang panggil dia boleh carry orang. Kau faham tak? Dia boleh carry orang. Orang bagi dia carry orang. Daripada Lu Faiz semua benda dia carry sama-sama dengan Lokman. Lepas tu aku tak rasa Lokman carry dia. Aku tak rasa pun. Aku rasa dia sama-sama carry Lu Faiz tu. And then aku rasa tengok dia ni memang betul-betul, aku boleh cakap kau dalam konten orang lain dia bagi perfect lah. Perform dia bagi. Faiz ni aku boleh cakap dia dalam konten orang lain dia bagi komen gila babi. Dia konten sendiri dia perlu sama yang bagi best dekat dia. Macam tu kau lah, kau kena jumpa diri kau untuk bagi best kat konten kau. Itu je aku boleh cakap. Sebab dia dah best. Dia dah best dah. Cumanya kalau kau dia macam ni lah, kau dah best, tiba-tiba kau lambat untuk respon dia akan jadi konten jadi slow. That's why kau kena jadi hype juga gila babi. Macam tu. Sebab kau kena faham, perempuan susah nak konten lelaki tau. Tapi lelaki kena konten perempuan. Kalau perempuan nak konten lelaki, dia masa yang susah. Dia akan semacam bersalah. Macam aku boleh konten share. So apa aku lelaki, kita create. Aku jangan jadi diam. Aku jadi macam tu. Aku kena percaya diri dulu. Dan kena faham satu benda, ini bidang YouTube. Duit kau melalui siapa yang melihat kau. Kalau kau buat orang dah tak nak melihat kau akan dapat view biasa je. That's why kau kena daripada sekarang baru lagi kau pupuk orang untuk suka kau. Carilah macam mana cara pun untuk kejar FYP. TikTok ni penting. Orang cakap ada orang cakap, ada satu orang fikir TikTok ni tak penting pun. YouTube semua benda yang tak naik, kita fokus YouTube. For aku sendiri TikTok ni penting. Sebab apa, orang akan enjoy kat TikTok, orang akan cari benda ni kat YouTube. That's why aku rasa TikTok ni penting untuk marketing kau. That's why aku rasa penting. Itu je aku boleh cakap kau. Ini Faiz. Baju kau ni? Ya, aku tahu baju aku. Aku tak ada baju ni gampang. Kamu ni. Macam ni. Nampak? Dulu aku cakap kau, dulu macam kau. Kabur-kabur macho. Muka macam aku dulu. Jujur dulu kabur macho. Kau tengok siapa yang kau rasa macam tiba-tiba kau rasa macam alah tak nak kabur macho lah. Tanya dia tengok siapa. Tengok siapa? Tengok Nazrul. Nazrul kabur macho je. Nazrul okey. Jujur ni inspirasi ni. Betul lah, betul bagi sebenar. Semestinya sahabat saya ni Iskandar. Dia tengok aku waktu waktu live. Tengok dia buat sini. Thank you for the gift. Dulu dia tak berani macam ni lah. Dulu dia malu-malu tau. Sekarang ni dia all out gila. Dulu orang tak suka dia kabur macho ke. Dia kau kena ingat satu je lah man. Kita ni dilahirkan tak handsome. Itu je. Padahal handsome. Dia macam ni lah. Kalau kau ada orang suka kau tak handsome, orang akan cakap kau handsome. Betul. Tapi kalau kau terhad untuk jadi handsome, untuk menampakkan diri kau ni serba ada, takkan menampakkan ni. Betul. Okay? Faham? Dia macam ni. Macam aku tak handsome, tapi bila orang dah suka, tiba-tiba nampak handsome. Itu je macam ni. Siapa bila handsome? Tak, aku contohkan. Macam kau kabur macho, tapi bila kau tak handsome pun. Macam tu. Nak bagi orang dia macam ni lah. Kita dalam bidang ni, kita bukan nak sangat pun jadi bodoh. Kita pun bukan nak menampakkan sangat diri kita ni promotor lah apalah. Tapi benda ni juga base yang membuatkan orang kenal kita. Betul. Orang tahu yang kita ni tak cover macho. Kita boleh buat semua benda boleh buat. Okay? Fikirlah. Kita jadi bodoh untuk dapatkan duit tu. Bukan jadi bodoh untuk kita nak tahu jual-jual maruah macam tu je. Berapa lama? Ambil masa. Okay, macam ni lah man. Berubah. Dia macam ni.
Nak ambil masa tu, macam aku cakap tadi, kau kena selesa dengan environment kau dulu. Itu yang paling penting. Yang penting macam kita orang, macam mana dia boleh ambil masa semua, kita orang, aku selesakan antara aku 4 sekawan. Itu je aku boleh cakap. Lagi satu, yang paling penting, aku dah cakap ada benda ni, semua talent baru aku dah cakap. Jangan cuba jadi diri orang lain. Jadi diri sendiri. Kau mana kalau kau tak dapat pun kau punya impact diri kau semua. Try untuk jadi diri sendiri juga. Jangan cuba jadi orang lain. Dia boleh inspirasi kau orang. Aku nak jadi macam dia. Tapi jangan jadi sebiji macam dia. Macam tu dia. Boleh jadi aku minat dia ni. Aku suka dia. Aku nak jadi sebiji macam dia. Jangan. Kau cakap aku nak one day aku nak sampai tahap dia. Macam tu. Sebab setiap orang aura dia lain. Ada dia ada aura sendiri. Aku ada dia punya karakter sendiri. Macam Ihin tak buat apa, FIP. Ihin tak buat apa, dia ada aura dia tersendiri. Tapi nak cari aura tu bukan senang. Tapi tak apa. Kau main aku boleh nampak yang kau ada je. Makan kau semua ada. Look kau ada. Tapi kita tak boleh gunakan sebaik mungkin sebab untuk awal-awal kita kena terpaksa jadi bangang. Aku kena faham bidang ni bidang ikutis. Tak boleh cover, tak ada apa. Kau nak hiburkan orang. Itu yang kau kena buat. Dan satu lagi macam aku cakap bidang ni kau kena tolak tepi. Apa benda ni? Aku tengah bagi inspirasi ni, motivation ni. 12 minit. Kau pakai baju apa tu? Sini saja. Tak boleh. Ni aku pergi kau cakap kau ni. Satu lagi, aku dah lupa ayat aku tadi. Kau ni kalau tak ayat tu aku jadi ayat letak kat diary macam tu. Ayat letak kat diary. Okey sini. Macam aku cakap dengan kau, untuk kau sekarang ni, apa yang kau boleh buat selesa tu? Habiskan ni lah kau. Terima kasih ni. Rabut tu. Aduh. Okey. Apa? Pernah apa kali? Buat tu sekarang kau baru. Kau boleh create lagi. And kau dah lama nanti 2 tahun. Kau baru nak berubah. Benda tu tak useless lah kau. Pernah kau create apa boleh create. Dan satu lagi, kalau ada family issue ke, pasangan issue ke, contoh kau ada pasangan, aku tak tahu kau ada pasangan tak ada pasangan. Kalau ada pasangan ke apa, benda tu tolak tepi dulu. Kau tolak tepi kalau ada masak keluarga lah ya. Masak keluarga kau dah selesai lah. Ada pasangan contoh kalau kau ada boyfriend ke apa benda kan, girlfriend ke benda tu tolak tepi. Kau kena ingat satu benda. Dia orang semua benda tu, kawan-kawan ke apa benda kan, tolak tepi. Benda tu takkan dapat duit kau. Cakap kau, duit ni kau senang gila dapat duit. Aku dulu pernah bercinta. Aku tolak pasangan aku. Jujur je kan, aku pilih duit berjaya daripada pasangan. Itu aku cakap kau dulu lah. Aku yang tahap. Tapi that's why ada benda something walaupun aku reject tu sebabkan ada something yang aku kena kejar. Alhamdulillah apa yang aku pilihan buat pilihan. Dulu aku kena beli 2 pilihan. That's why aku rasa macam alhamdulillah pilihan yang aku pilih ni tepat. Macam tu. Kau nak aku tumbuk betul-betul? Aku bila Gangster, aku gangster. Aku gangster. Gangster kena bayar. Kena bayar. Okey lah guys. Okey. Last permintaan daripada Faiz sendiri. Apa dia? Dia nak dia Apa nak Faiz? okey, permintaan daripada Faiz sendiri. Okey. Apa dia? Permintaan daripada Faiz, dia kata dia nak orang yang diinspirasi kan tutup dan outro konten Manae. Kau malas tu malas lah namanya. Itu Sekali lah sama-sama lah. outro Manae macam mana? Manae ni bos. Macam tu lah. Macam tu je lah. Okay, so kalau daripada awal Faiz dan Aiman ada terkasar bahasa atau kandak Outro kau tak suka outro tu. Aku suka outro tukar. Kalau ada isteri bukan ada orang. okey. Aku silap pula. Aduh aku minat pula outro tu. Okey. Kalau aku lagi better macam okey. Saya Amanda. Saya Amanda. Dadah. Macam tu. Tak boleh, tu orang punya. Itu lama, tak ada viral. Lepas ni tak adalah yang itu viral tu ni. Tak ada tu. Tak adalah aku kau ingat. Kau tengok konten aku, tak aku outro aku. Yang mana? Yang baru ni? Outro kau kasih. Share belum lagi. Sewa aku dah buat konten shoot dah banyak outro. Kau aku punya outro kau kasih. Aku tengok part aku. Tapi apa-apa pun man, kau boleh man. Okay. Sebab kau kena tahu yang kau dapat partner jackpot. Jackpot. Tu sedap tu. Macam aku cakap dia, dalam kena sementara yang kena guard orang. Kau faham tak maksud tu? Dia guard dah berapa orang lah dengan Syamil sementara. Lepas tu dia guard Lokman. Pergi dengan kau pula. Kau nampak ada punya perjalanan ni. Kalau macam Kanda, maybe Kanda kena struggle untuk naikkan nama share. Kalau aku, walaupun
Sophie ada kecantikan dia, tapi dia tak boleh buat apa-apa juga dengan kecantikan dia. Habis tu Dia kalau kena cakap share tak cantik lah. share, dia tak cantik. Habis tu? Tapi dia perfect. Macam mana? Okay, Outro so Mak Naim. Aku nak tengok Mak Naim. Outro yang paling best. Tengok. Outro Mak Naim. Supaya aku ingat outro dia. Aku boleh bagi dia. So korang, Aiman nak minta sangat korang yang mana tim Syafael dan tim Manae, tim Lufail sekali, korang bantu support kami. Dan Apa nak cakap macam tu? tak boleh. Cakaplah semua AI team support each other. Macam tu kan senang. Kalau macam tu korang punya peminat antara korang kan suka. Dia cakap ini, okey. Tim Isa Isa. Bukan. Semua masuk, tengok konten Amanai, tengok, subscribe, like and share untuk gratis Whatnot. Serba ada di Herbs kali sehari memberatang melumba. Bila dia terlampau inspirasi macam ni jadi, aku takut kau jadi macam ni. Sekalian buasa dia berbini. Baju aku tu. Okay lah guys. Okay, outro. Aku dah outro kau. Okay. So yang mana yang baik tu datang daripada Allah SWT. So, mana ini bos? Habis tu. Jangan bagi terkejut sangat. Mana ini bos? Betul. Mantap kali macam tu je. Okay, betul. Okay. Buat sama-sama lah. Mantap kali tu, mantap kali tu. Okay. Mana ini bos? Mantap kali. Mantap kali.